So dia suka. So satu hari tu dalam 2019 tu, biasanya dia tahu saya akan travel overseas lepas Hari Raya Aidilfitri untuk travel lah luar negara untuk berdakwah. So mak saya tanyalah, nanti awak lepas Hari Raya awak pergi negara mana pula? Saya cerita lah macam-macam negara. Okay, Australia lah, Afrika lah, nak buat umrah lah kan. Lepas tu saya sajalah tanya, saya pick umrah tu. Tapi saya tak cakap umrah mana dia faham. So saya cakap dengan mak saya, nak pergi Saudi, Arab Saudi. Langsung saya sengaja tanya, dalam banyak-banyak negara tu saya tak ajak. Walaupun tahun tu saya akan pergi Australia, saya ajak. Saya kata, mak nak pergi Saudi tak? Mak saya ni suka berjalan. Sebab 2018 tu saya dah bawa dia pergi Hong Kong kan. So Hong Kong tu untuk berdakwah juga. Hong Kong tu saya pergi berdakwah, dan Hong Kong cakap Cantonese. So mak saya happy gila. Orang Hong Kong kat situ, sebab mak saya tak pernah pergi Hong Kong. Bila saya bawa dia pergi, kan saya membesar dengan tengok cerita Hong Kong. Bila nampak tengok taksi merah ni semua,